ngete bersama kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke podcast Jom Mengerti at KKKL bersama saya, Faisal Dapati, hos anda. Pada episod kali ini, kita akan bersama dua orang Wonder Woman, iaitu Ketua Program bagi Diploma Sound and Lighting Technology dan juga Ketua Program Sijil Teknologi Maklumat. Di sebelah kanan saya berbaju biru, saya perkenalkan TS Jamunarani Mutusami. Apa khabar TS? Ya, sihat. Sihat. Dan di sebelah kanan saya yang paling hampir berbaju teh caji, Puan Zarimah binti Zakaria. Apa khabar Puan? Alhamdulillah sihat. Puan Zarimah binti Zakaria merupakan Ketua Program bagi Sijil Teknologi Maklumat Betul. atau STM. Ya, betul. Diploma Sound and Lighting Technology atau dikenali sebagai DSL. Jadi singkatan nama tu lebih mudah lah untuk kita bercerita nanti kan. Betul. Jadi pada hari ini dua orang ini, ketua-ketua program ini akan bercerita berkenaan dengan program masing-masing. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut berkenaan dengan program yang bakal dibincangkan, kita mulakan dengan Puan TS Jamuna memperkenalkan diri sikit sebanyak. Silakan Puan. Okey, salam sejahtera. Encik Tengku. Okey. Saya saya TS Jamunarani Mutusami. Selaku Ketua Program Diploma in Sound and Lighting Technology. Saya mula berkhidmat sebagai PPT ni. PPT Okey. Daripada tahun 2009. Daripada tahun 2009 dan saya punya first posting adalah di College Community Sungai Siput. Perak Perak. Okey. Yeah. Okey, so bila saya dah first posting, saya mengajar dalam bidang electronics. Okey. Lepas tu selepas 5 tahun saya ke College Community Kuala Langat dan sebagai pensyarah di College Community Kuala Langat mengajar electrical. SKE. Sijil Kejuruteraan Elektrik. Sijil Teknologi Elektrik. Betul. Okey. Pada tahun 2016 saya mula mengajar Diploma in Sound and Lighting Technology. Okey. So sehingga sekarang lah saya mengajar Diploma in Sound and Lighting Technology dan pada tahun 2024 tahun lepas saya menjadi Ketua Program bagi Diploma in Sound and Lighting Technology ini sehingga sekarang. Sehingga hari ini. Masih lagi sebagai Ketua Program. Ya, masih lagi sebagai Ketua Program. Okey, jadi betul lah jemputan kita ni sebagai K-Pro DSL. Ya, DSL. Okey, terima kasih Puan TS Jamuna. Puan Zarimah. Ya, saya. Boleh perkenalkan diri anda? Boleh. Terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasihlah sebab sudi menjemput kami untuk program podcast ni. Nama saya Puan Zarimah binti Zakaria. Saya merupakan Ketua Program bagi Sijil Teknologi Maklumat di College Community Kuala Langat. Jadi saya mula berkhidmat sama macam TS Jamuna bermula pada tahun 2009 juga di Perak iaitu College Community Pasir Salak. Tak samalah, Sungai Siput satu, Pasir Salak satu. Jauh juga Jiran. Okey. Kemudian saya sekejap sahaja, setahun sahaja di College Community Pasir Salak. Kemudian saya bertukar ke College Community Kuala Langat pada tahun 2010 sehingga sekarang. Kemudian saya menjadi Ketua Program bagi Teknologi Maklumat ni baru lagi pada tahun 2025 ni lah. Baru dilantik lah. Baru dilantik. Yeah. Baik, tahniah ya Puan Baru dilantik. Okey, terima kasih Puan Zarimah atas sedikit pengenalan supaya penonton pun dapat tahulah kan. Bukan setahun jagung dapat jadi ketua program. Lama kena berkhidmat tu kan. Barulah dinilai dan dapat jadi ketua program ya. Baik, kita kembali kepada TS DSL.
Ya. DSL ni satu benda yang baru dalam college community kan, program-program diploma. Ya, program diploma. Jadi kita minta TS boleh terangkan apa itu DSL? Okey. DSL ni adalah singkatan bagi program Diploma in Sound and Lighting Technology. Okey, di College Community Kuala Langat ni perbezaan diploma dengan politeknik adalah diploma College Community ni dia adalah diploma WBL. Work Based Learning. Okey. Yang mana diploma ni adalah pelajar akan belajar 3 tahun, 3 tahun, 2 semester, 2 tahun, 4 semester di college community dan 2 semester iaitu tahun terakhir di dalam program ni mereka akan berada di industri. Berbezalah dengan politeknik ya? Ya, berbeza dengan politeknik sebab tu dia adalah WBL. Maksudnya dia punya pengajian adalah 3 tahun. 3 tahun. Jadi dia WBL tu, dia industri tu lebih terdedah pada kerja-kerja sebenar lah puan kan? Betul? Ya, mereka memang dia terus di industri kan? Bekerja macam bekerja dalam bekerja biasa lah. Bekerja biasa lah dia pergi. Tetapi status dia sebagai pelajar lagi. Sebagai pelajar, masih sebagai pelajar. Dan pengajian ni adalah berstruktur yang mana bila pelajar pergi berada di industri, mereka juga akan dinilai oleh pihak industri dan juga pihak institusi. Ada 2 orang penilai dia. Maksud 2 pihak lah. Mereka akan dinilai lah. So 2 semester tu mereka akan berada di bawah penilaian industri dan juga institusi. Satu kupasan menarik introduction yang menarik tentang diploma in Sound and Lighting Technology di mana dia lebih kepada 4 semester di college, 2 semester di industri, dikenali sebagai work based learning. Perbezaan antara diploma-diploma dengan yang lain. Dengan diploma politeknik dan juga diploma lain. Baik. Alright. Teknologi maklumat dikabarkan salah satu kursus antara yang paling senior di Kuala Langat. Puan Zarimah, terangkan. So kita kongsikan sikit macam sejarah lah ya. Program teknologi maklumat ni. Program teknologi maklumat ni adalah antara program yang terawal ditubuhkan atau ditawarkan di College Community Kuala Langat. Masa tu ada 2 program sahaja. Iaitu perniagaan dan perakaunan dan juga teknologi maklumat. Jadi teknologi maklumat ni ditawarkan sejak tahun 2003 lah, sejak KKKL ni ditubuhkan. Dah 2 dekad lah. Dah 2 dekad. Lama betul ya. Lama. Kemudian program ni adalah program yang kita tawarkan dan kita membolehkan pelajar selain dapat pengetahuan, tapi juga mereka mendapat kemahiran secara amali. Kita ada gabung teori dan amali lah. Jadi kita ada 4 semester dalam program ni. 3 semester mereka berada di College Community Kuala Langat dan lagi 1 semester mereka berada di industri. Membuat latihan industri. Jadi tu berkenaan dengan program, antara program yang senior di KKKL Sijil Teknologi Maklumat. Betul. Baik. TS Jamunah kita dah terang, dah dengar pasal sedikit maklumat berkenaan dengan program masing-masing. Bagi DSL di sebalik tulang belakang bagi DSL berapa ramai pensyarah yang Puan Jamunah ada untuk DSL? Bagi program DSL pensyarah kita adalah seramai 5 orang. 5 orang. 5 orang termasuk saya. 5 orang ni bilangan lelaki perempuan bilangan lelaki adalah seorang lelaki. Tuan Haji Zaidi. Tuan Haji Zaidi. Dan 4 orang adalah wanita. Jadi dia mungkin dia tak perlu ramai sebab dia akan ke industri kan.
Jadi nampak sokongan itu kita sediakan dia di college selama 2 semester tu. Kemudian semester terakhir 4 semester tu kemudian dia akan ke industri. Jadi mungkin perlu ditambah sedikit ke apa ke nanti kita inilah dia boleh di-adjustkan bergantung kepada intake pelajar, pengambilan pelajar sebab pengambilan kita pun setahun sekali sahaja pada intake perdana. Intake perdana bulan pertengahan tahun bulan Julai. Setiap tahun bulan sekali Julai, saja. Sekali sahaja dan peruntukan adalah untuk 20 orang pelajar sahaja. I see. Okey. Baik. Jadi dia peruntukan pengambilan perdana 20 orang sahaja yang ditawarkan tempat Baik. Terima kasih Puan Jamunah. Itu pencerahan itu cukuplah kan? Sebab 20 orang belajar saja rasanya. Kalau lebih mungkin akan dapat lebih lah kan? Ya, dia mengikut kepada nisbah pelajar lah buat masa ni. Sekiranya ada pelajar CTCE, sebab kita pun ada, untuk diploma ni dia ada pengambilan untuk pelajar CTCE. Kita ada pelajar CTCE juga. CTCE ni adalah pelajar boleh dia ada transfer kredit. Maksudnya sekiranya pelajar tu pelajar lepasan sijil, sijil college community, mereka akan ada transfer kredit. Yang itu untuk pelajar-pelajar ada bidang khusus ke? Daripada sijil? Dia adalah daripada sijil teknologi elektrik. Sijil teknologi elektrik, mereka boleh transfer kredit lah sebab mereka dah belajar kan, dia punya subjek-subjek general, subjek am tu, mereka boleh transfer kredit. So mereka akan terus ke semester kedua. Dia jimat masa untuk habis program diploma ni. Di mana dia akan mula dengan semester kedua dan ada setahun setengah saja di college. 3 semester lah ya. Baik, terima kasih. 3 semester di college. Terima kasih TS atas penerangan tadi. STM, kekuatan berapa ramai pesyarah yang ada? STM, kekuatan kita ada 12 orang pensyarah, di mana 9 orang adalah perempuan, dan lagi 3 orang adalah lelaki. Termasuk lelaki yang tertinggi. Termasuk saya sekali. Termasuk saya sekali. Untuk makluman penonton, ini juga merupakan ketua program saya. Saya program Sijil Teknologi Maklumat. Rupanya saya dimasukkan sekali. Alhamdulillah tak dibuang rupanya. Okey, Puan. Alright. Puan Zarimah, prospek kejaya bagi lepasan graduan STM. Penonton kat luar sana tu nak tahu kan, dia dah belajar, apakah prospek ataupun ke mana haluan mereka STM. Untuk pelajar ataupun graduan lepasan STM ni, mereka mempunyai peluang kerjaya yang luas. Sebab apa? Dalam bidang industri yang melibatkan teknologi ni, dia berkembang pesat. Jadi bila berkembang pesat, tawaran kerja yang diberikan pun atau peluang kerja yang diberikan pun banyak. Jadi antara prospek kerjaya yang mereka boleh ceburi adalah contoh seperti juruteknik IT, juruteknik komputer. Maksudnya membantulah dalam penyelenggaraan dan pembaikan perkakasan komputer ni. Menjadi juruteknik rangkaian. Mereka juga boleh menjadi pembantu pembangun laman web. Pembantu sokongan IT. Contoh dekat pejabat, dekat sekolah, mereka ni membantu untuk atau menyokong untuk keperluan IT ni. Selain daripada kerjaya-kerjaya tu, graduan ni juga selain daripada prospek kerjaya ni, graduan lepasan STM juga boleh menyambung pengajian mereka ke peringkat diploma. Of course di politeknik. Jadi ada kesinambungan kat situ lah Pelajar ni lepas habis sijil, kalau dia tak pergi bekerja, dia boleh sambung ke politeknik. Betul. Baik. DSL, ramai yang masih tertanya-tanya kan, sudah ambil 20 orang saja pelajar satu masa. Prospek kejaya DSL ke mana arahnya?
Asalnya program ni direka daripada bidang elektrik dan elektronik. Okay. Dia punya asasnya adalah elektrik dan elektronik. Okay. Serta dia ada berkait rapat juga dengan penyelenggaraan lah. Okey. Okey. So selepas bila dia menjurus kepada diploma in sound and lighting ni, mereka akan belajar daripada semester kedua sehingga semester keempat. Sebab 5 dan 6 dah masuk ke industri. Dia dah start dengan kerja-kerja di industri. Okay. So selama 4 semester tu mereka akan belajar dia punya specialization. Dalam kursus ni mereka akan belajar tentang sound and lighting fundamental. Okey. Okey, lepas tu loudspeaker and audio measurement. Audio and lighting system, lighting design dan juga audio balancing. Okey. Okey. Bila mereka berada di industri pula, dia dah lebih kepada digital sound for live music, live sound system setup. Okey. Okey. Nampak macam menarik tu. Ya, audio processing technique for live sound, Okey. advanced lighting system, studio and outdoor lighting and entertainment lighting. So dia dah lebih kepada industri, penggunaan audio dan lighting di industri. So bila yang ini pun dah dia menjurus kepada pekerjaan kan. Okey, so dia punya prospek kerjaya pula lebih kepada electrical sound and lighting technician. Okey. Assistant lighting and sound engineer. Okey. Assistant AV audio visual engineer, theater technician, sebab lampu-lampu tu dah kita guna juga untuk theater. Okey. Okey. Studio technician, yang ini berada di studio lah. Lampu-lampu dengan audio di studio. Stage technician, rigging and truss specialist dan of course entrepreneur. Bermaksudnya dia boleh bekerja dengan syarikat-syarikat yang buat event. Yes, kan, memang event yang management ini, kan, yang buat konsert ke apa ke di studio-studio televisyen. Betul kan? Sekarang ni pun kita punya industri yang kita dah memang dah collaborate and then pelajar menjalankan WBL di industri ni adalah di MSLTT, Mubari Sendirian Berhad, Mubari Logistik lah Sendirian Berhad, dan juga Doremi. Memang company besar yang bersama program DSL ni, dan mereka memang memerlukan tenaga kerja daripada program DSL. Perlukan tenaga kerja berkemahiran dari DSL. Ya, mereka memang train lah. Dia train daripada sekarang. Walaupun maksudnya dia pergi 2 semester tu dia boleh pergi ke company tu lah. Ya, memang company-company tu yang mengambil pelajar kita sekarang ni. Dan soon sekarang ni dah ada 3 semester berada di institusi ni. So kita akan pelajar pun dah semakin ramai. So kita akan tambah lagi lah. Kita dalam proses menambah industri-industri dalam event ni. I see. Maksudnya banyak lagi kolaborasi dengan industri event ni kan. Event management ni. Menarik TS Jamuna program ni, walaupun kita dengar sound and lighting, tapi bila dia buka prospek tu, wow. Lagi satu keunikan program ni adalah program Diploma in Sound and Lighting ni adalah satu-satunya program yang ada di Malaysia. Okey, no wonder dia senang. Kan? Memang satu-satunya program ni dia wujud di Malaysia. Okey. Baik. Menarik. Ini satu benda yang menarik dan baru untuk makluman para penonton. Satu benda yang mungkin boleh mencetus minat. Macam mana nak masuk ini? Kena ke College Community Kuala Langat lah kan. Baik. Itu sedikit kita dah nampak di bagaimana dengan kejayanya, berapa ramai pensyarah yang berada di belakangnya untuk membantu kelancaran program-program DSL dan STM ni. Bila
STM 2003, DSL 2016. Bermakna sudah pasti ada pelajar-pelajar yang pun dah habis, dah selesai, ataupun kita kata alumni, kan? Okey, kalau bila kita sebut pasal alumni ni kan, kita mestilah mungkin ada lagi hubungan dengan bekas-bekas pelajar ni, betul tak? Ada. Maksudnya kita saling-saling berhubung kan? Boleh Puan Zarimah selaku antara program yang paling senior di KKKL ni kongsikan. Okey. Buat masa sekarang ni, semasa ni kita ada 90 orang pelajar. 90 orang pelajar di kolej. Di Kolej Unity Kuala Langat sekarang. Betul. Ramai. Kemudian apatah lagi alumni kita. Maksud kalau dah semasa pun dah 90, kan? Alumni kita pun ramai. Semasa pun dah 90, alumni pun dah 2 dekad. Ya, kan? Ramai tu kan. So tentang alumni program Seja Teknologi Maklumat ni, kita dah banyak lahirkan ramai alumni yang dah berjaya dalam bidang teknologi maklumat ni lah. Ada yang bekerja, ada yang telah bekerja di syarikat-syarikat IT yang besar, ada juga yang sedang menyambung pengajian. Bukan sahaja di peringkat diploma macam saya cakap tadi di Politeknik, malah bila dia dah habis diploma, sekarang dah berada di universiti. Ambil ijazah. Ya, ambil ijazah. Kemudian ada juga yang menjadi usahawan. Usahawan IT yang buka perniagaan dan menjadi usahawan teknologi maklumat. Kalau sekarang ni jadi influencer dia? Influencer? Belum ada lagi? Belum ada lagi. Mungkin lepas ni lah kot Puan Zarimah akan lahirkan influencer pula kan? InsyaAllah. Ialah sebab bila berkaitan dengan IT ni dia sangat meluas. Kan? Pelajar-pelajar ni pun belajar bidang yang orang kata memang mendunia lah. Kan sekarang ni dia mendunia. Kan sebut IT orang akan tahulah pelbagai cabang yang ada kan. Betul. Jadi tak ditinggalkan. Alumni walau di mana berada tetap tidak akan ditinggalkan. Malah mereka ni masih lagi menyumbang lah. Bukan menyumbang menyumbang idea, menyumbang cadangan. Malah kelab kita baru tubuhkan kelab IT Rangers KKKL. IT Rangers KKKL. Ya, kelab ni adalah dari pelajar untuk pelajar. I see. Maksudnya satu inisiatif yang menarik tu. Ya, itu adalah antara cadangan yang dicadangkan oleh alumni kita. Dia kata masa dia belajar di peringkat lebih tinggi ada kelab. Jadi dia seronok join. Selain daripada aktiviti ataupun kelas teori amali dalam kelas, dia ada kelab. Ada aktiviti lain yang bebas sikit lah. Bebas. Jadi apa-apa dia nak buat dia ada kelab. Yang betul. Benda-benda yang berfaedah senang jumpa dalam kelab. Betul. Tak mengganggulah bila kita belajar ke apa ke, masih lagi belajar kemudian ada aktiviti. Betul. Menarik satu penuh apa orang kata idea yang boleh dicontohi oleh program lain lah. IT Rangers IT Rangers. STM. Jadi IT Rangers ni pun masih lagi ada tak hubungan dengan alumni ke macam mana ke? Bila dia dicadangkan oleh alumni dalam mesyuarat jawatankuasa penasihat, kita tubuhkan kelab ni dan melalui kelab-kelab melalui program kelab ni kita akan pergi pula ke industri, maksudnya ke tempat alumni kita tu sedang bekerja. Kita bawa pelajar-pelajar dari kelab ni untuk melihat ataupun mendengar industri talk, berkongsi ilmu mengenai industri bersama adik-adik mereka. Jadi alumni pula bagi tahu. Kan? Daripada dia belajar IT ni dia dapat apa? Sampai ke tahap dia sekarang. Betul. Jadi secara tak langsung pelajar-pelajar di kolej ni ada menimbulkan rasa minat. Betul. Kan? Kekaguman dia untuk pergi ke arah itulah. Betul. Bagus. Jadi memang tak ditinggal kalau alumni-alumni ni orang kata memang saling berkait lah. Saling berkait, saling berhubung. Saling berhubung. Hubungan yang tak diputuskan. Tidak. Baik. TS alumni DSL. Bagi program DSL ni
kita ada ramai juga alumni yang telah yang masih berhubung dengan kita lah. Okey. Memang kami bangga juga untuk saya bagi tahu ni kita punya first batch, maksudnya first batch daripada program DSL alumni sekarang ni, dia memang salah seorang JKP daripada Jawatankuasa Penasihat bagi program DSL. Ya, kita buat pemurnian kurikulum, memang melibatkan dia. Dia akan datang and then bagi idea sebab dia dah memang attach. Yang kebanyakan alumni ni mereka masa WBL, masa mereka menjalankan WBL, mereka bersama syarikat MSLTT yang Mubari ni. So most of them, ramai daripada mereka ni dah memang terus masuk bekerja diserap sebagai pekerja. So memang sekarang ni pelajar kita pergi pun dia memang supervisor lah untuk pelajar kita pun. Dia dah jadi supervisor untuk pelajar kita yang masuk. Kita so memang tidak ketinggalan lah dia yang alumni ni memang mereka bersama program DSL ni dari segi bagi idea, dari segi pemurnian kurikulum, dia share dia punya knowledge. Kita buat kursus ke, kita nak repair barang ke, dia memang akan datang. Dia akan bantu. Dia datang bantu di sini. Jadi kita boleh kata alumni ni kita ambil sampai dia jadi Jawatankuasa Penasihat kita. Jawatankuasa Penasihat. Kita libatkan dia balik apa yang dia belajar kat sana tu, bawa balik sini, kita ambil jadikan pengisian kita. Sampai macam tu sekali bermakna itulah idea mereka tu memang bernas. Jadi kita tambah baik dalam kita punya khusus kita lah Baik, sambil kita bercakap ni tak manis lah. Program kita Jom Ngeteh jemput. Silakan. Terima kasih. Okey, kita dah cerita pasal program DSL, STM, kita cerita pasal kekuatan pensyarah, pelajar, laluan kerjaya, dah sampai ke alumni, kan? Alumni dah sampai orang ambil belajar kita cerita kan? Jadi dalam banyak-banyak ni kan, kita Puan Zarimah dalam banyak-banyak sepanjang perkhidmatan di KKKL ni dan baru jadi ketua program kan? Apakah orang kata pengalaman yang tak dilupakan ataupun pencapaian yang terbesar dicapai dalam program ke, pelajar kita ke? Kalau boleh Puan kongsikan. Antara pencapaian terbesar oleh program STM pastinya lah pelajar-pelajar ini memenangi pertandingan-pertandingan inovasi, sukan, sukan seperti sukan apa? Football. Bukan. Bukan petong. Ni apa ni? Macam Mobile Legend. E-sport. 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 Kalau tak menang tak tahulah kan. Tak hebat tak tahulah. Pelajar STM kan. Mesti dia kena hebat dalam e-sport. Betul. Dan mereka ni bila mereka menang, mereka memang mengharumkanlah nama Kolej Komuniti Kuala Langat ni. Selain tu pensyarah juga mendapat pencapaian terbesar. Seperti Encik Fazli kita pergi ke Korea, kemudian balik. Satu pencapaian juga. Pencapaian. Balik berkongsi semula pengalaman dengan para pelajar kita, apa yang dia belajar dekat sana. Kemudian kita juga bawa pelajar kita ke lawatan industri dan bagi mereka merasailah persekitaran dengan dunia IT sebenar lah. Itulah. Malah pencapaian ni mereka bukan sahaja menang di peringkat kolej, tapi mereka juga menang di peringkat kebangsaan lah. Mewakili negeri, mewakili
Putrajaya itu sampai ke peringkat kebangsaan. Peringkat kebangsaan. Asyik itu PUBG lah dia kata. E-sport PUBG. PUBG kan. Kita dah masuk ke umur pertengahan ni, nak kena hafal e-sport ni kan. Seiring dengan mendunia ni kan. Betul. IT ni, e-sport ni, Mobile Legends-nya, PUBG-nya, yang itulah. Malah pelajar kita sendiri akan anjurkan juga pertandingan Mobile Legends dan PUBG ni di peringkat kolej. Bukan saja main, kita anjurkan. Menarik. Semoga penganjuran itu berjaya. Okey. Puan Jamuna, pencapaian ataupun yang kita boleh sharekan pelajar ataupun syarah. Okey. Bagi pencapaian program DSL ni, kita punya best practice actually semasa program pengajian adalah on-site practical. Yang mana semasa pelajar berada di institusi, memang pelajar akan dibawa keluar lah. Dibawa keluar, mereka akan bersama industri untuk menjalankan practical bersama industri on-site. Selain daripada mereka jalankan amali di institusi. Sebab sekarang ni kita punya peralatan teknologi pun semakin canggih kan. So mereka akan belajarlah yang itu. Lepas tu seterusnya pelajar juga terlibat dengan MCP, Convo College Community. Oh, dilibatkan. Dilibatkan. So pelajar-pelajar ni mereka akan semasa majlis konvo, mereka akan bersama tim-tim MCP untuk program konvo tu. Maksudnya terlibatlah dengan ambil video dia. Dia punya dia punya audio, dia punya setup peralatan. Lepas tu dia punya mikrofon, dia punya lighting, semua pelajar kita akan terlibat. Kita memang maklumlah majlis Convo College Community dia memang besar. So mereka akan terlibat bersama tim-tim MCP. Lepas tu kita pernah juga mengadakan lawatan ke RTM, Angkasa Puri. So mereka boleh tengok dia punya green screen. Apa sebenarnya berlaku di sana kan? Macam mana penggunaan green screen tu. Lepas tu teknologi baru di Media City kan, Angkasa Puri ni. So mereka dah melalui proses-proses tu lah. Lepas tu pelajar-pelajar kita juga dia terlibat dengan selain industri, mereka juga terlibat dengan pertandingan Battle of the Band. Dan seiring tu dengan sound and lighting tu. Sound lighting, dan pelajar kita pernah memenangi tempat ketiga dalam pertandingan Battle of the Band ni. Selain daripada program ni juga, pelajar kita pernah memasuki pertandingan program Rakan Muda Muzik Selangor 2023. Masa tu berlangsung di Warisan Hall Studio di Sijangkang. Banyak pelibatan pelajar. Selain pelibatan dalam akademik, sukan juga pencapaian pelajar ni, dia ada dia pernah memenangi bronze medal dalam sukan University Asian Game. Pelajar kita lah pencapaian mereka. Dan untuk ada juga pelajar yang memenangi, ada kejohanan woodball dalam Sikit College Community 2024. Jadi pelajar-pelajar ni bukan saja diberi kita bagi dia ilmu diploma dan sijil saja, tapi bukan saja akademik, tapi dia banyak peluang-peluang lain. Kita bawa dia jadi memasuki pertandingan, bersukan, e-sport, buat inovasi, banyak peluang. Bukan hanya datang belajar je kat kuliah. Tak, kita bagi dia apa saja yang banyak pendedahan. Pendedahan yang menarik,
ya, sampai ke RTM kita pergi kan. Nak tengok apa yang ada di sana, perkongsian teknologi. Sebelum ni pernah juga belajar ke Astro, Oh, TV3. okey. Memang pendedahan tu kita bagilah. Bermakna pelajar-pelajar ni dapat lihatlah sebenarnya apa yang sebenarnya berlaku di sana kan, studio punya. Baik, itu kita cerita pasal pengalaman dan kejayaan-kejayaan anak-anak ya, pelajar-pelajar dan juga pensyarah. Pensyarah pun tak tinggal juga kan, selain apa bidang inovasi dia kan. Kita dah pergi pada inovasi dan pelajar semua. Jadi kita nak cerita harapan. Sebagai ketua-ketua program, Puan Zarima yang baru dilantik, Puan Jamuna yang menjawat pada tahun 2024, kan, lebih kurang setahun yang lepas, kan. Harapan kita rangkumkanlah, harapan apa yang ingin dicapai dan harapan kepada penonton-penonton di luar sana yang masih lagi ragu-ragu, masih lagi tak tahu nak susun, nak pergi ke mana, nak menyambung adik-adik kita, nak menyambung pengajian ke mana, boleh ke aku ni, mampu tak, kan. Jadi tadi dah cerita apa keseronokan pengajian yang bakal ditempuh, kan, apa yang dapat dinikmati jika berada di kolej komuniti, apa peluang-peluang yang diberikan. Jadi Puan Zarima, harapan Puan. Harapan untuk program STM. Program STM dan pelajar-pelajar yang Okay. baru nak masuk ni. Baru nak masuk ni. Okey, kita harapkan program ni dapat melahirkan graduan yang berkemahiran tinggi dalam bidang teknologi. Okey, selari dengan keperluan industri digital sekarang lah. Okey. So selain daripada tu, selain daripada kemahiran, kena seiring juga dengan sikap. Okey. Jadi pelajar-pelajar ni kita harap mempunyai sikap proaktif. Bukan pasif. Okey, proaktif, inovatif. Kan, dan mampu menyelesaikan masalah dalam dunia pekerjaan nanti. Baik. Okey, selain daripada tu saya berharap juga untuk program STM ni dari segi industri, kita harap boleh berkolaborasi dengan industri-industri kat luar sana. Okey, dapat bagi peluang pekerjaan untuk pelajar kita, dan juga nak memantapkan lagi kurikulum. Kurikulum mengikut perkembangan industri. Dan juga harapan untuk program STM ni alumni. Betul. Alumni ni kita harap boleh menjadi contoh kepada pelajar-pelajar baru ni untuk menyumbang kembali. Mereka ni kita harap boleh sumbang kembali kepada kolej melalui perkongsian ilmu dan pengalaman mereka lah. Dan untuk adik-adik di luar sana, adik-adik di luar sana, kita mengalu-alukan. Mengalu-alukan kerangan. Mengalu-alukan. Marilah masuk. Marilah ke Kolej Komuniti Kuala Langat untuk sambung pengajian dalam bidang program teknologi maklumat ni. Jadi pada adik-adik di luar sana, jangan takut, jangan segan untuk menyertai program STM ni Sijil Teknologi Maklumat, kerana pensyarah ni semuanya berpengalaman, kita kata kan. Lebih dari 10 tahun pengalaman. Lebih 10 tahun. Hebat-hebat belaka. Kan? Okey. Jadi selain daripada kita buat pengajian, ada peluang-peluang lain yang kita sediakan yang macam mana Puan Zarima ceritakan, kan, untuk program STM. Betul. Di SL Puan TS Jamuna. Apakah harapan? Harapan bagi program DSL ni, dia lebih kepada hands on. Okey. Program ni dia self initiated learning. Maksudnya bila pelajar ni masuk, mereka pun perlu ada dia punya inisiatif sendiri untuk menghabiskan program ni dan mereka masuk ke bidang yang dia belajar lah. Maksudnya jangan habis 3 tahun dah belajar penat-penat 3 tahun. Jangan maksudnya mereka tak bekerja dalam bidang tersebut. Kalau boleh diorang dah masuk, habiskan 3 tahun pengajian, terus berada di industri dalam bidang sound and lighting ni. Bidang sound and lighting ni kalau ikutkan memang banyak di industri
cuma kita yang tak explore lagi. Yep. Ya. Once pelajar ni masuk, bila mereka berada di WBL ni, mula berada di WBL, memang kerja tak menentu. Maksudnya bukan kerja office hour, 8 to 5, bukan. Sebab dia event kan? Dia event. Acara? Ya. So, kemungkinan kita punya preparation sebelum event pun dah 4 hari, tapi event 1 hari je. Betul. Setup dia hanya seminggu dah susun. Ya, seminggu kan? Setupnya Yeah. sebab kadang-kadang dia ikut pada event lah. Kadang-kadang ikut event dia small event ataupun event yang besar kan. So dia punya setup akan mengambil masa yang lama. Kalau bandingkan dengan dia punya event. Event sebenar. Setup 3 hari, event 2 jam. Event beberapa jam habis. Ya, lepas tu kena pack up. So memang dia memerlukan dia punya mindset. Memang perlu be prepared. Betul. Always be prepared. Maksudnya bukan kerja office hour lah, 8 to 5. Yes. Ini orang kata acara kan? Acara. So event. minat tu penting. Betul. Mereka masuk ni biar ada minat. Maksudnya dia masuk at least they get something. Sebelum mereka ke industri ke, memang kita akan prepare pelajar tu bila dia berada dalam semester 1 tu, kita dah bagi tahu dah. Okey, inilah kamu punya inilah kerja dunia kamu. Macam inilah pekerjaan kamu. Kena ubah nanti. mindset cepat. Mindset tu perlu ubah. Jangan bila dah masuk baru saya akan ke mana, dia tak tahu hala tuju. Asal ada diploma okey. Yang itu macam tak begitu bagus lah. Habis 3 tahun, lepas tu dia pergi bukan bidang, bekerja lain, bekerja dalam bidang lain. Yang itu memang sesuatu yang rugi lah. Rugi pada mereka, pelajar kan. Jadi diploma sound and lighting ni dia bukan sahaja bekerja di terus turun padang. Dia ada juga designing. Maksudnya bila lighting, macam mana kita akan design satu-satu lampu tu untuk satu-satu event. Mengikut kesesuaian dia lah. Ikut kesesuaian. So dia boleh jadi lighting designer juga. Audio pun dia boleh susun kan. Tapi memerlukan dia punya inisiatif untuk belajar. Ya, betul. Jadi dia kena bersedia. Sentiasa bersedia untuk belajar. Sebab dia kena ingat dia keluar dengan pengalaman 1 tahun. Ya. Betul. Orang lain keluar tak ada pengalaman kan. Bila dia work base, dia keluar dengan pengalaman 1 tahun di industri. Itu yang dibawa kan. So kita harap bahawa pelajar-pelajar ni nanti pada penonton di luar sana yang ada keinginan, rasa minat, boleh cuba untuk memohon untuk ambilan perdana setahun sekali. Kalau STM 2 kali. Ambilan perdana dengan ambilan kedua lah. Ada 2 kali ambilan. Tapi DSL hanya ada 1 ambilan saja, ambilan perdana. Jadi pada adik-adik di luar sana yang berminat, boleh buka dah website College Community ni kan. College Community Kuala Langat khususnya, boleh orang kata boleh study lah. Apa nak ni, selain daripada apa kita kongsikan ni, sebenarnya banyak lagi. Tak cerita di sini kerana kesetukan masa. Tapi bila berada di College Community Kuala Langat, anda akan dapat lihat pelbagai lagi tawaran-tawaran ataupun perkara-perkara yang menarik untuk dipelajari. Okey. Terima kasih diucapkan kepada TS Jamunarani Mutusami dan Puan Zarima Zakaria atas kesudian untuk hadir ke podcast Jom Ngetih at KKKL hari ini. Jadi kami sangat-sangat berbesar hati menerima. Jadi seperti biasa, sebelum kita mengakhiri podcast ini, jika anda ada sebarang komen ataupun soalan, bolehlah letakkan di ruang yang disediakan supaya kami boleh memberi bantu pada kami untuk lebih banyak lagi konten-konten pada masa akan datang. Jangan lupa follow, like and share. Jika anda hendak kami terus
mewarnai podcast anda. Jumpa lagi dalam podcast Jom Ngetik at KKKL. Seterusnya bersama saya Fasih Dapati #demi KKKL. Bersama kami. Bye.